Julai. Tuan belajar dekat ni UTM Skudai Saya. Kalau sikit mungkin boleh cam saya kot. Saya tengok tuan punya data tu lah yang tuan bagi tu. Tapi saya boleh spend untuk ads dekat 8,000. Tambahan lah konsep dengan apa meta yang baru ni. Untuk Google Ads tu di dalam 800-700 lah. Masuk tak WhatsApp-nya? Masuk ke WhatsApp. Lepas tu bila kita kasih, dia senyap. Blue tick lah. Kalau ikut saya kira ni, ad spend RM5,000, CPM RM15 dalam 300 lebih lead. 300 lebih lead, close 2. Oh, sakit tu. Sakit. Bila dia start pakai yang meta tu, dan jam masa nak setting. Jadi kita pun spend lah untuk Google Ads kan. Jadi saya ni ada 3 cawangan. Okey. Saya ternampak tuan punya iklan, saya cakap, saya rasa kena pakai TikTok lah rasa. Dah tengok dah modul saya tu? Dah try buat dah? Saya dah tengok lah. Kena bagi offer atau something kat depan tu lah. Cari orang yang macam mana? Apa kriteria dia? Itu masuk dalam soalan. Kita nak gauge dia ada duit ke tak nak spend kan? Kita buat 3 pilihan. So kita tahu dia ada bajet kat situ. Jadi closing senang. Cuma macam mana nak content tu nak buat content macam mana? Itulah tricky part dia. Macam saya ni pada specialist untuk kat Malaysia ni, saya juga supplier. Sebelum ni kita pakai produk tu daripada China tau. Selain kita ada team service, kita juga produk tu kita guna produk kita sendiri. Rata 6,000 sebulan, maknanya dekat 80,000 lah. Mungkin tuan boleh guna ID ni jugalah. Sebab macam saya service provider juga. Saya buat servis iklan, marketing semua ni. So package dia harga ribu-ribu kan. So kalau saya buat iklan yang package harga ribu-ribu terus kepada nak cari B2C tu, dia memang payah gila nak convert. Macam tu lah, leads masuk ratus-ratus, masalah yang lebih kurang sama. Lepas tu barulah convert jadi klien. So funnel dia tu lagi cantik lah. Cash flow semua okey lah. Saya adalah kalau saya di tempat tuan, mungkin saya nak push so push yang tu, konten keluar yang tu, ataupun tuan create sesuatu yang, sebab tuan punya masalah bukannya leads, masalah dia kat closing. Ada satu benda, contohnya pejabat kerajaan ke macam baru Istana Negara, saya try push dekat web, dekat Google Ads. Tuan punya operation team okey je kan? So masalah memang dekat marketing lah. Ketik, semua tengah tidur je ni.